Okey, kita bincang sedikit bagaimana menjawab soalan inference. Okey, soalan untuk eksperimen lah. Okey, inference cara menjawab dia mesti ada pemerhatian, dan sebab pemerhatian apa yang kita terus nampak itu adalah pemerhatian. Kita sedikit contoh yang soalan pertama, inference dia. So, apa yang awak nampak? So, kita boleh nampak pucuk tumbuh ke arah cahaya. So, itulah pemerhatian kita. So, kita akan tulis pucuk tumbuh ke arah cahaya. Boleh. Okey, kita tulis pucuk tumbuh ke arah cahaya sebab ialah kerana. Okey, kita akan tambahkan ayat perkataan kerana. Okey, pucuk menunjukkan fototropisma positif. Sebab ni selalunya adalah sebab yang saintifik. Okey, yang kita boleh explain guna sains. Okey, jadi sebabnya ialah kerana pucuk menunjukkan fototropisma positif. Jadi menunjukkan fototropisma positif merupakan saintifik, penerangan saintifik. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Kalau kita eksperimen yang kedua, katalah kita ada air kapur dan kita ada udara untuk tarik nafas. So air kapur, kena ingat kapur untuk menguji gas karbon dioksida. Jadi persoalan eksperimen ni ialah berkaitan dengan karbon dioksida. Okey, jadi pelajar kena tahu kalau perubahan pada air kapur, sekiranya udara tarik nafas, apakah perubahan pada air kapur? Jadi kita tahu tarik nafas kandungan karbon dioksida kurang. Jadi pemerhatian kita lah air kapur kekal jernih ataupun air kapur tidak menjadi keruh. Paling senang ialah air kapur kekal jernih. Okey, jadi air kapur kekal jernih kerana mesti ada penerangan saintifik dia, kerana udara menarik nafas. Okey, kita tambahkan maklumat kerana kandungan karbon dioksida kurang dalam udara sedutan. Okey, seandainya air kapur tu dalam udara hembusan, so kita boleh tulis air kapur bertukar keruh kerana kandungan karbon dioksida yang tinggi dalam udara hembusan. Jadi itu cara menjawab inference, pemerhatian campur sebab.